Saving ni dia kena dalam bentuk tak terlalu mudah dan tak terlalu susah dikeluarkan. Ingat, tak terlalu mudah dan tak terlalu susah dikeluarkan. Kalau tuan-puan saving dalam akaun Maybank, ada QR, ada tiap singgo, itu tak jadi. Saving salah satu, okey, saving ni satu paksa. Tengok paksa, RM20 paksa. Walaupun kita rasa tak ada duit, paksa. Yang kedua, kita kena lupa. Ini rules untuk saving. Tuan-puan saving, tiap-tiap hari tengok berapa saving sekarang. Tiap-tiap hari tengok. Lagi banyak tuan-puan tengok, lagi cepat duit dia habis. Betul tak? Cara paling mudah nak lupakan simpanan, simpan emas. Betul tak? Convert jadi emas, hilang dah duit kita. Tak tahu dah berapa, tapi adalah kepingan tu. Beli emas rasa miskin, betul tak? Rasa miskin, duit habis. Tapi emas banyak, betul tak? Itu psikologi. Okay. Paksa, lupa. Buat benda ni tuan-puan. Ini benda paling basic tuan-puan kena buat untuk